Macam mana nak jawab, macam mana nak respon kalau orang tanya soalan yang kita tak tahu jawapan. Guys, saya faham ada certain orang bila tiba di Q&A session dan orang tu tanya soalan dan kita tak tahu jawapan tu. Jadi ramai orang tanya saya, "Tuan, apa yang kita perlu buat Adakah kita made it up ataupun mungkin kita mengaku je kita tak tahu? Sama ada kita goreng ataupun kita mengaku je." So jawapan saya, kita kena mengaku saja. So kita just be human. Walau bagaimanapun dia ada 3 step tuan-tuan. Macam mana kita nak respon soalan yang kita tak tahu jawapan. Step yang pertama adalah kita kena acknowledge soalan ataupun kita kena acknowledge orang yang bertanya soalan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ulang semula soalan yang ditanyakan. Dan yang ketiga, kita beritahu yang kita tak ada informasi ataupun kita tak tahu dan kemudian kita make an effort untuk get back to him or her. Contoh. Ada orang tanya, "Tuan, saya nak tanya tuan, apa agaknya yang Iran akan lakukan selepas ni?" Ataupun, "Tuan, saya nak tanyalah tuan, macam mana nak handle orang-orang toxic So, kita tak tahu ni." So, first, kita kena acknowledge the question ataupun orang yang bertanya soalan. "Tuan, terima kasih kepada yang bertanya soalan. I really appreciate. That is a very good question." First step. Dan kemudian kita ulang semula soalan tu. Soalan tuan tadi adalah, apakah yang Iran akan lakukan selepas ni? Ataupun soalan tuan adalah, macam mana nak handle orang-orang toxic? Dan kemudian yang ketiga, mengaku. Okey, sebenarnya untuk makluman tuan ataupun untuk makluman puan, saya sebenarnya to be honest, saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang tersebut. Let me ask my mentor ataupun let me do my own research dan insya-Allah kalau saya dapat jawapan tu, I will get back to you dan saya akan respon melalui saya punya social media. Alright? So again, 3 step macam mana kita nak respon jawapan yang kita ataupun soalan yang kita tak tahu nak jawab. First kali, acknowledge orang yang bertanya soalan. Yang kedua, ulang soalan tu semula. Dan yang ketiga, kita bagi tahu yang kita tak tahu dan make an effort untuk get back to them. You all nak improve your communication skill? Join Communication Level Up sebab dekat situ kita akan bahas teori dan praktikal sekali. So register sekarang.